Ramai orang rasa bila dia dah hilang kerja, hidup dia dah berakhir. Tapi sebenarnya itu cuma tanda Allah nak ubah cara kita cari rezeki. Yalah, hari pertama berhenti kerja, memanglah kita rasa down sikit. Bila kita bangun pagi, tengok telefon, tak ada lagi mesej tentang kerja. Dan yang paling perit lagi, tak ada lagi gaji hujung bulan. Aduh. Kemudian hidup kita rasa kosong dan kita tak tahu nak mula daripada mana. Tapi tak apa, hilang kerja bukan bermakna kita hilang segalanya. Kita masih ada ilmu, kita masih ada pengalaman. Dan itulah sebenarnya modal yang paling besar untuk kita mulakan bisnes sendiri. Sebab itu, Adnan Hasbi tulis buku ini, Bagaimana Mula Bisnes Sebagai Newbie. Beliau pun pernah lalui masa yang sukar. Berhenti kerja masa PKP, duit simpanan habis untuk perubatan keluarga. Tapi daripada situlah beliau belajar bangkit semula. Beliau gunakan ilmu dan pengalaman yang beliau ada untuk mulakan bisnes beliau sendiri. Dan dalam buku ini, Adnan kongsikan langkah demi langkah macam mana nak mulakan bisnes daripada bawah. Tak perlukan modal yang besar, tak perlu kenalan yang ramai, cukup dengan semangat dan keberanian untuk kita bermula. Jadi, kalau sekarang anda tak kerja atau mungkin anda nak cari jalan baru untuk bantu keluarga, buku inilah permulaan terbaik untuk anda baca.